sayang. Masak apa tu? Inilah antara makanan yang selalu saya beli time student dulu. Loaded potato bowl. Sebab dia murah, banyak dan mengenyangkan. Jom kita masak. So, mula kita cuci ubi kentang yang dipotong saiz kecil dan kita rebuskan dia dengan garam sampai empuk. Agar dah boleh cocok dengan garpu tu, kita boleh tutup api dan pindahkan ke dalam penyisal ataupun food processor. Boleh masukkan susu, pastikan dengan garam dan lada hitam. Lepas tu kita kisarkan. Nak letak butter pun boleh. Untuk tekstur mashed potato ni terpulang pada korang nak fluffy ke kasar. Lepas tu kita ketepikan. Untuk jagung saya guna frozen je. Lepas tu saya kukuskan sampai masak. Untuk chicken popcorn selalukan ayam dengan tepung sukan korang. Lepas tu kita gorengkan dalam minyak yang panas. Dah garing angkat. Untuk sos cheesy saya gunakan sebut cheese je. Lepas tu saya bancukan dengan air panas. Agar dia dapat tekstur macam ni boleh ketepikan juga. Sekali boleh assemble. Masukkan mashed potato, sos cheese, ayam kita goreng tadi, jagung kukus dan mayonis. Siaplah menu kita hari ini, loaded potato bowl. Time dulu kalau dia beli pilihan nak beli ayam ke ini, memang pilih ini. Yelah dengan RM5 macam tu memang puas hati dan sedap. Untuk lagi banyak resipi boleh follow, like dan komen. Jom makan.